Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita pergi dekat bahagian tetapan dekat belah kiri ni. Lepas tu kita klik tempoh tempahan. Okey, dan kita boleh masukkan untuk berapa hari maksimum customer boleh booking lah. Kalau contohnya kita nak buat untuk dalam masa 30 hari dia boleh booking. So kita letak 30 hari lah. Kalau nak kurangkan 10 hari, boleh masukkan 10 hari. Tu 10 hari. Lepas tu kita klik simpan bawah ni. Okey, lepas tu jom kita test. Okey, jap. Kita ambil link. Okey, so kita boleh booking untuk 10 hari ke hadapan lah. Kalau kita nak buat 30 hari, kita masukkan 30, lepas tu klik simpan, lepas tu kita refresh. Kenapa tak ada? Sebab booking kita ni hanya buka bulan puasa saja, sebab itulah tak ada. Okey, jadi jangan pelik kenapa tak ada. So kalau nak edit kita punya waktu, ada video lain lah. Okey, alright, itu saja. Terima kasih.